Oh guys, tu KSP. Oh guys, baik guys. Trek kedua aku lah pagi ni. Karawan pun kadang-kadang slow, tak nak laju, tak nak sedang. Oh guys, tu dia set ketiga. Jom. Hai kami, selamat pagi-pagi, assalamualaikum. Okay, welcome to my YouTube Ahmad Mokhtar Fishing 67. Okay, pagi ni guys, aku nak repeat balik spot yang aku dapat gorgon itu hari, tempoh hari. So di sinilah spot dia, memanjang sampai ke atas sana. So apa-apa cerita, aku tak nak buang masa lagi sebab cuaca begitu panas, jam hampir pukul 10 pagi rasanya. So jom terus kita tunggu dan lihat apa cerita pagi ini di spot yang misteri. Okay guys, pagi ini macam biasa aku nak gunakan soft plastik daripada Saudi Mantap 8 cm. Okay, so biru laut ekor hijau. Okay, pagi ni aku guna hook PKK 2.0 sebab teladung ni lebih kurang 7 gram rasanya. Okay, jom kita tengok apa ada tak rezekiku pagi ini untuk mendaratkan gorgon ke. Tengoklah saiz macam mana kan. Okay, tak kira lah, janji ada tontonan untuk strike. Jom tambah berlengah lagi. Spotnya sini je guys, dekat. Okay, cek dulu kunci motor. Okay, dah tutup. Okay, peralatan untuk pagi ni guys, aku bawa ni Daiwa Tatula TW80 untuk reel 7 nisbah 1, dan rod aku bawa EXP ya guys, EXP nama dia Horis 714 LB 6 kaki 3 inci, dan main line aku pakai pagi ni Awasima ya 20 LB dan leader aku pakai Bullzen DFC 30 LB. Okay, tadi dah cerita pasal lure. Okay, jom kita mulakan. Di mana ada engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ketat dah drag. Drag kena ketat guys. Tak ketat lah. Bila sentak ikan yang kasar-kasar dia tak boleh hook tau. Tak boleh hook masuk ke dalam. Cuaca panas ni guys, betul-betul panas, mencengkam. Selepas hujan hari tu dia tak nak dah ni apa, lepas apa hujan lebat 2-3 hari langsung tak nak dah, hujan stop dah. So aku cuba lah tengok tak mana main. Tengok lemak sekejap ya, aku betulkan aku punya mas aku. Oh guys, tu KSP melekat. Nah, track kedua ni guys. Aku track pertama tadi tak rakam. Comel-comel. Lanjut, mantap. Aduh.
Mari. Okay, strike guys. Strike kedua aku lah pagi ni. Curut lah. Alhamdulillah. Boleh lah. Koreng-koreng pun lepas. Okay, sana spotnya. Koreng-koreng pun lepas. Okay, mantap padu jiwa. Okay, mantap. Okay, inilah spot guys. Tak ada pokok, memanglah berjemur sahaja spot aku. Kebanyakan macam ni lah. So bertahan dahulu setakat mana yang boleh, menantikan strike nya. So macam biasa dia, aku pagi ni main dasar lah. Okay, gunakan soft plastik. Okay, plastiknya ikut rezeki. Kadang-kadang sekali lontar dia ada dan lalu di apa tepi dia ataupun di mulut dia, memang dia ngap guys. Dia tak bagi can. Yang mana yang lapar, yang tak pernah tengok umpan SP ni, memang harapan tinggi lah dia akan sedut sampai ke rahang. 1 jam memang syok. Mana kau? Jangan tunggu lama-lama, nanti orang ambil. Biarkan aku yang ambil. Kan best, sama-sama kita tonton untuk hiburan bersama. Okay guys. Mari. Betul-betul kena tarik dasar, kena tanah ni. Bagi dia marah. Karawan pun kadang-kadang slow pun tak nak, laju pun tak nak. Dah sedang dia. Okay. Tu dia. Set ketiga. Depan ni je kan. Sembang tapi saiz macam tu lah. Tengok kena mata kan. Cantik ikan dia. Sudah. Macam ni je saiz dia. Korgon hilang entah ke mana. Okay. Kau lepaskan mah. Takkan aku. Ini apa? Soft plastik aku. Okay guys. Jom lanjut. 3 ekor dah. Pindah sikit. Alamak. Tekehel ni. Hilas kan. Habis dah. Soft plastik aku. Nak kena pergi kedai belilah. Dah habis. Okay. Alhamdulillah start yang keempat. Okay, ini agak kasar kan.
tu dia. Oh, ada king size ni. Oh, siap lompat lagi. Dah. Dah aku angkat. Tu dia. Size. Ada size. Mantap. Kena mantap. Apa strike yang keempat. Ya. Tadi strike yang kedua kat sini, strike yang keempat kat sini balik. Okey. Mantap. Aduh. Lanjut. Okeylah guys, nampaknya cukuplah setakat ini dahulu cerita aku pada hari ini dan pagi ini. So aku dapat strike 4 ekor. Saya goreng sahaja. So cuaca mendung semula, tadi panas. So aku rasa aku nak close dululah. So sebelum aku nak tutup, macam biasa guys, aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang sudi like, komen, share dan subscribe di video aku. Dan yang mana yang baru singgah dan jumpa channel aku Ahmad Mokhtar Fishing 67, aku ucapkan selamat datang guys. Dan jangan lupa bantu aku, tolong tekan tombol subscribe, like, comment and share guys. Okey, moga kita berjumpa lagi di next episode. Aku sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Okey, bye bye.